Cuma yang menyedihkan saya, apabila orang-orang yang duduk di parlimen, orang-orang yang duduk di parlimen yang kerja membuat undang-undang, yang sepatutnya lebih faham undang-undang daripada rakyat, tetapi mereka juga dalam isu ni, sebahagian daripada mereka sangat bias dalam memberikan komentar, seolah-olah nak membela orang yang terang-terang melanggar undang-undang. Begitu juga golongan peguam yang sepatutnya kerja mereka adalah untuk mengamalkan undang-undang, menegakkan undang-undang. Tiba-tiba mereka pula jadi jurucakap untuk kata, oh, kita tak setuju dengan kenyataan sebahagian yang minta untuk ditegakkan undang-undang kepada mereka. Kita sekarang ini sedang berdepan dengan golongan yang akal mereka ada, tetapi mandulkan hanya semata-mata kerana nak membela golongan yang terang-terang menyalahi undang-undang. Cuma perkembangan semasa, saya terpaksa jugalah memberikan kredit kepada pemimpin kita yang tegas meminta supaya pihak berkuasa tempatan mengambil tindakan. Kerana dalam Islam, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqahu Allahu yaumal qiyamah min sab'i ardin, atau kama qala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi mengatakan, sesiapa yang mengambil tanah walaupun secara luasnya sejengkal, secara zalim, Allah Ta'ala akan ambil 7 lapis bumi dan diletakkan di atas bahunya. Para ulama ada beberapa tafsiran, ada yang mengatakan akan dibenamkan dengan di dalam tanah dengan berat seperti mana 7 lapisan bumi. Tapi saya nak cerita, Nabi SAW dalam hadis ni mengatakan, siapa yang mengambil tanah secara zalim, maksudnya kalau rumah ibadat itu ada lesen, ada permit, tanahnya sah, orang Islam tak boleh untuk ceroboh tanah tersebut. Bukan kata kita bercakap ini soal kerana kita benci kepada agama bukan Islam, tak. Tetapi kita kata, kita menentang kamu kerana kamu tidak mengikut peraturan. Kalau ikut peraturan, kita juga akan membela orang yang melanggar peraturan, yang melanggar undang-undang. Ini kena jelas. Sebab saya tak mahu nanti bila orang kata, bila kita cakap tentang isu ni, dah bangkitkan isu 3R. Ini bukan isu 3R. Ini isu kedaulatan undang-undang. Ini ada dalam rukun negara. Kedaulatan undang-undang. Mungkin ada sebahagian yang cuba untuk bangkitkan. Orang Muslim, okeylah. Bila buat perumahan, ada digazetkan tanah untuk surau. Kita kena kembali kepada perlembagaan. Awak duduk dalam negara yang ada perlembagaan. Orang Melayu ada hak keistimewaan. Ini kontrak sosial. Sebelum negara kita merdeka, kita telah bersetuju untuk perkara ini. Ada yang minta kalau ada surau di sekolah, kena bina juga kuil, kena bina. Itu yang kita pening, itu yang kita pelik. Kadang-kadang satu sekolah tak ada pun orang bukan Islam. Yes, dan saya nak cakap, dalam isu ni sebenarnya, kita bukan lawan Muslim dengan golongan Hindu, tak. Ya. Kerana ramai juga sahabat-sahabat kita daripada kalangan penganut agama Hindu yang juga tidak bersetuju dengan isu ni. Kita berjumpa dengan beberapa orang yang juga bercakap, cuma mereka tidak selantang kita. Kerana apa? Mungkin ada kekangan yang tersendiri. Jadi saya nak sebut, isu ini bukan isu Islam versus Hindu, bukan isu Melayu versus India, tetapi isu ni adalah isu peraturan undang-undang yang nak ditegakkan terhadap orang yang tak reti bahasa, yang tak reti nak ikut peraturan. Kita kena bersama untuk meletakkan noktah dalam isu ni. Wallahualam.